Aku rasa cerita ni memang tak patut lah. Macam mana orang kaya hidup tonggang terbalik, tapi dia pergi ajaknya orang lain, orang yang naif, orang yang baik, join dia buat dosa sekali. So sebelum ni kita dah tengok cerita yang menjadi fenomena dekat View, cerita yang bertajuk Cinta Dalam Sekam. Cerita tu dah habis, tapi aku still tak boleh move on lagi. Dan View keluarkan lagi satu cerita, tajuk dia Celah. Cerita ni baru tayang dekat View, baru keluar 2 episod minggu ni. Tapi apa yang aku boleh cakap, cerita ni memang tak patut. Memang tak patut. So cerita ni macam ni. Ada satu keluarga orang kaya ni. Keluarga Datuk Anis, seorang wanita yang kaya. Lelaki dia businessman, tapi hidup keluarga ni berantakan. Kau bayangkan, suami dia buat dosa dalam rumah. Isteri dia, Datuk Anis ni, tahu suami dia ni ada skandal dalam rumah sendiri. Keluarga ni memang tonggang terbalik lah, senang cerita. Memang haru biru lah. Buat dosa tu depan mata je man. Tapi masalahnya, bila benda ni melibatkan orang yang tak berdosa, orang yang tak tahu apa-apa, orang yang baik. So ada seorang remaja lelaki, nama dia Kai. Kai ni baru kehilangan ayah dia yang pernah bekerja dengan Datuk Anis ni. So Datuk Anis ni kesiankan keluarga Kai ni, sebab mak dia pun memang dah jadi ibu tunggal. Kai ni pun sampai terpaksa bekerja nak bantu mak dia. So Datuk Anis ni panggil mak dan Kai ni duduk bersama dia dan bekerja dekat rumah dia, rumah Datuk Anis ni. Tapi malangnya Datuk Anis ni banyak sangat masalah keluarga dia ni. Suami ada skandal dengan orang gaji. Datuk Anis ni pun tak kurang hebat dia juga. Sampaikan Kai ni, remaja lelaki daripada keluarga yang agak susah ni, dia pun dimanipulate oleh Datuk Anis ni sampai dia terjerat dalam maksiat yang berlaku dalam rumah ni. Dan lepas tu banyak rahsia-rahsia yang akan terbongkar dalam keluarga ni. Yang menariknya, benda ni mungkin ada kaitan dengan kematian ayah kepada Kai yang pernah bekerja dengan Datuk Anis. Mungkin cerita ni ada plot twist. Tapi baru keluar 2 episod dan aku dah tengok 2 episod. Cerita ni memang panas babe. Aku tengok episod pertama masa screening dekat KLCC hari tu. Dia punya rasa seram tu, rasa risau tu. Dia punya ending masa episod 1 tu, aku tak tahu nak cakap macam mana. Dan lakonan Nabila Huda, lakonan Han Hakim, lakonan Zarif Ghazi, Datuk Izlan Yusof, Zain Saidin, Lisda Wati, semua memang nampak sangat-sangat menyelah dalam cerita ni. Ni baru keluar 2 episod. Kita tunggu ke semua 12 episod yang akan keluar dekat View nanti. Macam biasa, cerita ni akan keluar 2 episod setiap minggu, Khamis dan juga Jumaat, dekat View. Hanya dekat View. Jangan tanya tempat lain, sebab cerita ni cerita View original, Celah. So aku nak tanya korang yang tengah layan cerita Celah ni, apa pendapat korang? Panas semat cerita ni. Cuba komen kat bawah. Nyaman.